Alright guys, selamat pagi semua. Pagi ni saya, mak saya dengan adik saya nak cari buluh pansuh. Saya tu ke besar ya uli ni. Ya kan ketemu saya. Wah, salingan dia. So kita orang nak cari buluh pansuh dan juga nak cari rebung lah pagi ni. Kat sana tu bukit. Tu bukit. Dia bukit macam ni. Tapi sekan embun pagi ni tebal. So bukit dekat depan tu memang ternampak ah. Tu masih berembun lagi. Tengok. Yang ni rumah panjang baru. Yang ni rumah panjang. Kalau dulu sini hutan. Ni hutan. Hutan tebal. Ni hutan. Ni mana ada jalan raya macam ni dulu. Motor pun tak dapat masuk. Penat tau jalan kaki di sini sampai rumah sana. Okey, dengan sinar pancaran matahari. Enggak juga. Kayaknya ya nah sedang ya. Mas megai. Stay tuned guys. Boleh ke? Ikan juga pansuhnya. Tadi mangkuk ni. Itu sini. Hai. Okay, nak cari buluh pula, nak cari rebung guys. Dapat satu rebung. Oh, jadi kerja PJ lah kan? Kaya. Tuh. Nama pun mengamapuk ni. Cuba dulu, aduh kena. Kaitan. Deh.
Kayu. Jangan boleh. Ada jumpa satu guys. Ini ada satu. Uish. Hihi. Nasib baik nampak. Aduh, sorry. Tuh, Mak. Dapat satu. Nyoi. Guys, ni rebung. Itu. Cara nak buang kulit. Buang kulit. Alright, settle. Dari timur muan bang. Okay, dah. Tup. Hup. Dulu saya pernah masuk sini lah. Cari rebung juga. Guys, ada penemuan guys. This is, aduh, terlalu lebar. This we call pinang bajai guys. This is pinang bajai. Dulu kita orang selalu ambil ni lah. Balik sekolah dulu kita orang cari ni. Kita buat buluh sumpit. Ini. Yang ni this we call pinang bajai. Yeah. Oops. Ini rasa macam nak ambil lah. Okay. Namanya remudang. And this is we call pucuk remudang. Kantuk remudang guys. Pucuk pahit. Inilah pucuk pahit. Pucuk pahit. Yang ni ada dua kita jumpa. Kok lihat? Lihat sekali. Baru melihat dia. Entah yang berukuk tadi. Aduh.
Masuk hutan pakai slipper. Kita ada kebunnya tuh. Untuk tanya ya udah pas maka. Komando latihan pertempuran. Di sini prajurit dilahirkan. Oh, ini lagi. Mau nyulut. Guys, ni guys, yang ni kita orang cari sambil cari rebung tu, kita orang cari ni lah. Ini pucuk ni. Yang ni kita ambil. Yang ni. Dua guys. Dua. So dulu kan kita orang selalu cari pokok ni. Dia pokok dia, daun dia, bahagian bawah dia macam emas. Kita orang cari tu, kita orang buat gasing. Tapi sekarang susah nak cari. Nak jumpa pokok tu. Mungkin. Mak ya mak. Lagi guys, aduh. Aduh. Nyelekat biji mata. Aksi ni jangan ditiru guys. So masuk hotel aku pakai selipar.
Aduh. Nak kena cari something. Tak boleh. Nak cari kayu guys. Banyak sarang pula. Banyak sawang. Aduh. Ada lagi penemuan. Ni. Kita orang cari ni. Sebab rebung tak jumpa. Sebab dah masuk dalam ni memang dah tak jumpa rebung. Rebung ada kat bahagian atas je. So dekat bawah dia banyak ni. Dia di bawah. Dia banyak ni. Yang ni tak tahu macam mana dia orang sebut. Kalau dekat Sarawak ni, dekat bahagian Serian, Iban Serian, dia panggil ni pucuk remudang. Tak tahulah dia punya nama saintifik dia tak tahulah. Aduh. Habis dah. Tok ambil ke mak? Tok. Aduh, terlanggar lagi. Kat bibir bata. Alright guys, video sampai di sini sahaja. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain video. Jangan lupa untuk subscribe, like, jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Solos Rider. Okay, bye. Bye-bye.